Guys, welcome back to Mr. Handsome 12 YouTube channel. Okay, so hari ni aku nak tengok The Monkey. Sebab aku tengok di trailer dia gempak lah kan. Banyak benda yang menarik dalam cerita tu, yang dalam trailer tu kita tengok. So aku harap dia punya movie pun best jugalah, sama macam trailer dia. Dia macam kat dalam trailer dia gory sikit lah. Dia banyak orang meninggal. Lagi best sebab movie ni Perkin Osgood yang direct. Ada pula James Wan. Memang lagi gempak lah James Wan kan, buat cerita Conjuring tu. So aku dapat tiket guys. Dapat daripada apps GSC. So kalau korang ada app GSC dapat tiket free. Harap cerita ni best. Bismillah. Alright, here we go. So kejap lagi aku akan bagi review sama ada cerita ni best ke tak. So korang tunggu je lah kejap lagi. Apa-apa baik aku buang dulu kan. Takut nanti tengah-tengah movie nak membuang pula. Dia haul kita. So let's go. Aku orang first masuk dulu geng. Tak ada orang lagi. Alright guys, aku just baru tengok cerita The Monkey. And cerita dia, aku tak pernah tengok lagi cerita yang ada banyak sangat kematian dalam satu movie ni. Like banyak gila, literally satu bandar tu matilah. Hampir satu bandar tu mati. Dahsyat cerita dia sebenarnya. Cuma apa yang aku kurang faham lah dia punya jalan cerita. Dia punya jalan cerita macam berterabur sikit lah. Aku tak tahulah sama ada dia buat macam metafor ke atau sebagainya. Tapi aku kurang macam faham dia punya jalan cerita. Jalan cerita dia berterabur sikit lah. To be honest, aku macam tengok cerita Final Destination tapi yang ada disebabkan oleh monyet tu. Bukan sebab diorang patut mati ke. Cerita Final Destination kan cuma beberapa orang je kan dalam bayangan orang yang nampak tu mati. Tapi dalam cerita ni hampir seluruh bandar tu mati. Cerita pasal The Monkey ni, dia mengisahkan tentang dua orang budak kembar, iaitu Bill dengan Hal. Diorang ni dibesarkan oleh ibu dia lah. Ayah dia dah meninggal. Ayah dia seorang pilot. So kalau ayah dia pilot, mestilah ayah dia selalu macam kumpul-kumpul barang rata-rata tempat kan. So satu hari ni nak jadikan cerita diorang berdua ni, Hal dengan Bill. Oh by the way, Bill dia abang, Hal ni adik. So Bill ni dia macam sukalah bully Hal ni, adik dia. So satu hari ni diorang pergi cari barang dekat bilik ayah dia. Nak cari macam contohnya nak cop benda lah. Contohnya aku nak cop benda ni. Dia macam nak cop harta lebih kurang lah. And then tiba-tiba Hal ni terjumpa satu kotak. Satu kotak ni bila dia buka, dia nampak ada mainan monyet yang ada drum, ada kunci kat belakang tu. Dia macam kenapa ayah aku simpan benda ni kan. And then Bill dia main redah je, dia ambil anak patung tu, lepas tu dia pulas kunci kat belakang mainan tu. Tapi dia tak bergerak. So dia ingat macam mainan tu rosak lah kan. Diorang berdua ni ada pengasuh tau. So pengasuh dia ni bawa diorang berdua pergi ke luar nak makan kat restoran Jepun. Restoran ni chef dia macam masak dekat depan customer dia lah kan. So pengasuh dia ni bawa lah diorang berdua pergi naik kereta. Tapi time Hal nak masuk dalam kereta tu, dia nampak ada monyet tu. Monyet tu dia ada kat sebelah seat belakang tu. Dia fikir mungkin Bill yang letak monyet tu kat situ kan, sebab nak kacau dia. So diorang pergi je lah dekat restoran tu macam biasa. Tiba-tiba waktu diorang ada kat dalam restoran tu, monyet tu ada kat dalam kereta tu, dia tiba-tiba bergerak. Dia macam ketuk-ketuk gendang. And then bila dah habis ketuk gendang tu, orang chef tu dia ada pisau tau dekat dia punya tangan ni. Dia ada pisau macam ni, dia buat macam ni. Lepas tu tiba-tiba bila dah habis ketuk gendang tu, chef tu dia buat macam ni lah. Tiba-tiba terkena kepala pengasuh dia. So kepala pengasuh dia ni putus lah. And that some scary gruesome scene lah yang dalam movie ni. Aduh, seram aku tengok. Dia macam
lebih kurang cerita Final Destination lah, tapi dia lebih cepat cara mati dia. Lepas tu dah ke bumi pengasuh dia, and then Hall ni dia macam pelik lah. Kenapa tiba-tiba jadi macam tu? Dia macam ada kaitkan kematian pengasuh dia orang ni dengan monyet tu lah. Aku tak tahu macam mana dia boleh kaitkan macam tu, macam mana dia boleh tahu. Satu hari ni dia pergi sekolah, dia kena bully dengan kawan-kawan abang dia tu tau. So dia macam marah lah. Dia tak suka abang dia tu. Mula dia nak bunuh abang dia Bill tu. Lepas tu satu hari ni dia balik rumah, dia kena bully. Dia cuba nak bunuh Bill tu dengan cara nak ni lah, gunakan monyet tu. Dia pulas kunci tu kat belakang monyet tu. Tapi bukan abang dia mati, mak dia yang mati. Mak dia mati, it's not natural causes. Mak dia keluar darah dekat dia punya mata, kat dia punya telinga semua. Dia bukan macam kematian yang lain lah. Kematian yang lain banyaknya macam accident, kena langgar lah, kena apalah, kena potong lah kan. Tapi mak dia ni, dia keluar darah macam tu, lepas tu mati macam tu. So lepas tu diorang sedih-sedih, and then diorang dibesarkan oleh pakcik-makcik diorang lah. Satu hari ni diorang ni nak test teori sama ada betul ke tak yang patung tu menyebabkan kematian ni. So abang dia Bill ni pergilah pulas kunci dekat belakang patung tu. Lepas tu dia punya pakcik meninggal. Pakcik dia meninggal sebab apa? Sebab kena pijak dengan kuda yang banyak, macam wild horse lah. Pakcik dia ni seorang pemburu tau. So pakcik dia duduk kat dalam kemah. Kemah tu kena langgar dengan wild horse yang banyak. So jadi penyek lah. Jadi macam apa, mashed potato dah. Lepas tu diorang macam kuncikan anak patung tu dalam kotak dia, letak lauk mangga semua. Lepas tu letak dalam perigi. Then semuanya kembali aman lah. Dah tak ada apa-apa kematian berlaku. Tapi 25 tahun kemudian, tiba-tiba dia punya makcik tu meninggal. Makcik dia meninggal, kepala dia terbakar. Makcik dia ni terjatuh dekat tangga tau. Tangga tu pula ada apa, mata kail kena kat muka makcik dia ni. And then dia letak alcohol swab. Dia macam bau macam gas leaking. And then dia boleh pergi letak muka dia dekat apa tu, stove tu pula. Memang aduh, gas campur dengan alcohol swab memang terbakar lah kan. 25 tahun kemudian mesti lah Bill dengan Hall dah besar kan. Okay, Hall ni dia dah besar, dia dah ada seorang anak lah dengan ex-wife. Dia ni macam pinggirkan anak dia lah lebih kurang, sebab dia fikir yang dia ni bad influence lah. So dia asingkan diri dia daripada, jauhkan diri daripada anak dia dengan dia punya wife lah. Itulah menyebabkan wife dia cari orang lain tu. Nak jadikan cerita lagi, satu hari ni anak dia tu request nak jumpa ayah kandung dia tu, Hall. Ex-wife Hall ni dia bagi dalam masa tempoh seminggu untuk luangkan masa dengan anak dia tu lah. Lepas tu dia dah Shopee pula. Lepas tu dia dah tak boleh jumpa anak dia dah. Hall ni bawa lah anak dia. Anak dia nama dia Peter. Hall bawa anak dia pergi satu hotel ni untuk nak tidur lah. Waktu tidur tu Hall mimpi buruk pasal monyet dia. And then dia terjaga, ada bunyi phone. Dia angkat call, rupa-rupanya abang dia. Entah daripada mana abang dia dapat nombor dia, tak tahulah. Lepas tu dia jawab, dia kata monyet tu dah kembali. Dia orang punya makcik meninggal. So abang dia suruh dia untuk carilah monyet tu dekat rumah makcik dia tu. Pada masa yang sama, ada perempuan lah, dia dekat belakang tengah nak mandi. Kat situ ada swimming pool tau, dekat depan motel tu. Dia nak mandi swimming pool. Lepas tu tiba-tiba ada macam benda elektrik jatuh. Ada air melimpah, ada macam kena elektrik. Air tu melimpah sampai dekat dalam swimming pool. So bila perempuan tu masuk dalam swimming pool tu, pop, perempuan tu meninggal. Perempuan tu meletup. Macam ada mati. Dalam cerita ni memang betul-betul gruesome gila lah. Burai, meletup semua. Semua tu korang akan expect dalam cerita ni lah. Hall bawa lah
dia punya anak pergi ke rumah makcik dia tu untuk nak cari monyet tu. Dia jumpa juga dengan ejen hartanah lah, ejen hartanah yang rumah makcik dia tu. Sebab ya makcik dia kan dah meninggal, so rumah tu macam untuk dijual lah. Dia dah clearkan semua dah barang-barang yang dekat dalam rumah tu. Sebab sebelum ni dia ada buat macam yard sale lah dia, so dia ada jual barang-barang kat rumah makcik dia tu. Ada satu macam almari ni, perempuan yang ejen hartanah ni dia buka. Bila dia buka je, ada shotgun. Shotgun tu dia tiba-tiba jatuh, kena dekat perempuan tu. Pam! Meletup, terburai. So lepas tu polis datang lah, apa semua kan. And then Hall terpaksa stay dekat situ, dekat area-area bandar tu lah. Sebab nak dia kena tahan lah untuk nak jawab, nak soal siasat ke apa kan. Actually jalan cerita dia kurang faham sikit lah. Aku macam confused sikit. Ada seorang budak ni entah daripada mana, entah dia yang dapat monyet tu. Dia yang ambil monyet tu time yard sale tu. Lepas tu dia jumpa dengan abang dia lah, Bill. So dia bagi monyet tu dekat Bill ni. Dia yang putar kunci tu. So banyak lah orang-orang dekat dalam bandar tu mati. Bukan bandar, dia macam molek pekan lah. So nak jadikan cerita, rupa-rupanya abang dia putar benda tu sebab nak bunuh Hal ni. Sebab dia blame Hal atas kematian ibu diorang lah. Bill dia macam tahu sebenarnya yang Hal ni saja putar benda tu untuk nak bunuh si Bill ni. Tapi end up benda tu bunuh mak dia. Bill ni actually jadi macam kurang sioman lah sebenarnya. Dia macam mana-mana dia pergi, dia akan nampak muka monyet. Kan faham tak? Macam kalau dia pergi street club, dia nampak perempuan yang menari tu macam perempuan tu muka monyet. Lepas tu pergi restoran, nampak monyet. Lepas tu nak jadikan cerita, Bill ni dia suruh anak si Hal ni, Peter, dia untuk nak putar kunci dekat belakang monyet tu. Aku tak tahu kenapa dia nak suruh buat macam tu. Maybe nak pass curse ni kepada anak dia pula kot. Cerita dia agak confusing sikit, agak keliru cerita dia, jalan cerita dia. Peter pun buat lah, dia putar kunci dekat belakang monyet tu. Tiba-tiba monyet tu dia bergerak, and then kat luar rumah ada benda meletup. So macam kita boleh agak yang ada orang mati lah. Tapi sebenarnya Bill dia nak suruh monyet tu bunuh si Hall ni, adik dia. Lepas tu dia macam jadi agresif. Dia ambil anak patung tu, dia kata, "Woi, kau bunuh lah si Hall ni, adik aku ni." Pegang tangan anak patung tu, dia paksa anak patung tu untuk nak ketuk drum tu lah. Tiba-tiba dia terpelanting. Tangan anak patung tu dia gerak sendiri dengan cepat. So banyaklah orang mati, orang meninggal. Ada sampai kat terbang, jatuh daripada langit, rumah letup, mayat jatuh, melayang. So Hall datanglah dekat situ, kat tempat tu. Dia minta maaf dekat Bill tu lah. Dia cakap, yelah apa, mak dia pun mak dia juga. So dia macam sedih lah juga kan, mak dia orang meninggal. And then dia orang macam nak bersalaman. Tiba-tiba Bill pula mati. Kepala dia kena bola bowling. Akhir cerita dia, Hall dengan anak dia Peter jadi keeper anak patung tu, monyet tu. Serius dia punya yang cerita agak confusing. Dan aku kurang minat lah dengan dia punya storyline. Dia macam sebenarnya best tau cerita ni. Aku fikir actually dia ada kena-mengena dengan Conjuring ke apa kan. Sebab kan dalam cerita Conjuring kan ada satu monyet tu kan, sama dengan yang tu. So aku fikir macam, oh ni cerita daripada Conjuring lah. Tapi sebenarnya bukan. Cerita macam more like Final Destination, tapi lebih gory, lebih kejam. Dia punya cara mati tu, dia tak straightforward punya cerita. Dia macam putar belik, faham tak? So confusing sikit lah cerita dia. To be honest, aku high expectation lah dekat movie ni. Sebab yalah, dia punya director Osgood Birkin, lepas tu campur juga dengan James Wan yang pernah jadi cerita Conjuring. So aku fikir macam gempak lah dia punya jalan cerita kan. Tapi dia macam, aku rasa dia boleh jadi lebih baik kot. Kalau tak lah, out of 10 aku bagi 5 bintang lah.
sebab dia menarik tapi confusing dengan, bagi aku kurang daripada segi jalan cerita. Dia punya cara mati best, dia punya gambar semua dah menarik dah. Waktu starting pun dah macam dia tak dragging tau. Dia waktu starting dia dah kena bunuh dah ada orang mati. So macam okey lah. And aku tak faham, ada satu macam budak sekolah ni, dia macam cheerleader ke apa, dia pakai pom-pom, ada dia orang keluarkan mayat tu, lepas tu dia macam bersorak, yeay dah jumpa mayat. Dia agak confusing sebab apa? Sebab abang dia call untuk dia cari monyet tu nak hapuskan, tapi masalahnya abang dia yang guna monyet tu. Faham tak? Macam aku, monyet tu actually dia macam ada kuasa tau, dia boleh teleport. Dia contohnya Bill dia dah buang monyet tu dekat sini, lepas tu tiba-tiba muncul balik dekat dia punya bilik. Memang susah untuk nak buang benda ni kan. So kalau korang nak tengok, aku rasa aku kurang recommend sangat lah. Tapi kalau korang nak tengok juga, maybe boleh pergi je. Ni untuk nak tengok orang kena bunuh je lah. Okay lah guys, so itu je aku punya movie review pada kali ni. Thank you guys so much for watching. Don't forget to subscribe, like this video, follow my IG and TikTok Mr. Handsome 12. Kita jumpa dalam video yang akan datang. Bye bye.